Ray telah hilang semangat pertempuran untuk berjuang dengan raksasa demi raksasa. Sementara itu, Pendragon telah mendarat di planet Hammer dan cuba untuk menyelamatkan Gomorrah. Tetapi Bos, bawa bertenang. Sebenarnya dia bukan musuh kita. Dia ni ialah Ray. Ray. Dia Rionix dari angkasa yang lain. Mereka telah berkumpul di planet ini untuk melakukan pertempuran. Pergi! Barang siapa juga yang boleh bertahan sampai ke saat akhirnya, maka dialah yang akan dipilih untuk menjadi ketua dan memerintah alam semesta Rebla. Jadi, planet Hammer adalah tempat pertempuran Rionix. Itu ajalah yang saya tahu tentang puat Rionix itu. Ray, awak mesti keluar dari penyamaran awak. Aku dapat rasakan. Kalau tak silap, ada seorang lagi Rionix dalam kapal ni. Pelancaran Pandanium? Ya. Sebab sains pedan tu adalah untuk memusnahkan. Tapi bos, ia tak akan berfungsi tanpa rakaman suara bos.
ataupun Kak Zeb. Walau apa pun juga, saya berharap kita boleh keluar dari planet ini tanpa menggunakannya. Awak nak ke mana, Ray? Nanti dulu, Ray. Mulai dari sekarang, awak jangan bagi masalah lagi pada kami. Jangan sentuh saya. Sebab saya tak nak cederakan awak semua ni lagi. Ini tak nampak cedera ke? Awak tahu tak? Bagi seorang angkasawan, setiap cala adalah pingat bagi mereka. Bos, Ray, Pendragon ni dah macam rumah buat kita semua. Di planet ni adalah satu-satunya tempat yang kita boleh balik. Tak begitu? penolong. Kan sama juga semasa berada di Boris. Walaupun tak sama macam dulu. Ray, awak sebahagian dari ahli Pendragon. Dan kita semua dah macam satu keluarga. Kumano? Jom balik ke angkasa lepas. Banyak yang saya nak ajar awak tentang gembala raksasa dan juga tentang bumi raksasa. Okey. Aku dah dapat cari kau, Rayonix. Makhluk asli Metron. Daripada udara! Dah tak ada guna nak bentuk-bentuk. Aku dah tahu kau. Aku takkan lupa macam mana kau hina aku. Selamat tinggal. Aku tunggu kat luar. Peralihan masa? Ray. Ray! Aku rasa seronok bila berlawan. Aku harapkan pergaduhan. Tujuan kita datang ke sini bukan untuk bergaduh. Tujuan kita adalah meninggalkan tempat ini bersama-sama. Bos, Ke mana? Saya akan buat sesuatu. Awak buatlah, Alice. Baik. Jangan bagi tahu aku. Dia dah nak pergi. Baik. Baiklah. Datang sini. Betul Naila, warga raksasa. Langit tu! Dah terbuka. Itu raksasa Yuba. Raksasa yang bertanduk Vakishim. Cuba mengelak. Baik! Kau takkan dapat lari dari Vakishim. Lagi ke? Vakishim tu ada kuasa untuk mengawal di ruang angkasa.
Orang pendek datang. Tolong! Tak guna. Sayalah yang awak mahukan, kan? Mari sini! Tunggu dulu. Ray! Okey. Bos! Mereka berdua dah tinggalkan kapal ni. Apa awak cakap? Penyembang penerangan dah rosak. Kalau macam tu, bawa Pendragon turun. Cepat. Baik. Apa yang saya buat pada awak? Awak tak perlu tahu. Saya akan bunuh semua Rayonix. Lupakanlah semua yang saya buat pada mereka. Sebab itu adalah cara untuk saya membetulkan sejarah yang lama. Jangan main-main. Jangan main-main lah. Jadi kau dah sedia untuk bertarung. Aku pun dah. Bang Hashim, tunjukkan apa yang raksasa Yuba boleh buat. Jadi kau betul-betul
Tadi Doragori, sekarang Vakishim pula. Gomora tu terlalu kuat. Adakah ni telah berakhir? Rionix Jahanam ni. Aku tahu macam mana nak hapuskan dia. Ray! 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 Baik, kita semua berpecah. Baik. Baik. Ray! Ray! Awak dekat mana? Ray! Ray! Cuba ingat balik. Ray! Saya percaya pada awak. Bukan. Kami semua percaya pada awak. Awak percayalah. Ray yang kami sama-sama berjuang di Boris. Ray yang sama menempuh dugaan. Cubalah ingat balik, Ray. Ray! 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 Ya, saya. Ya, saya. Ray! Nah, ambil ni. Ray, awak okey ke? Bos, Kan saya dah bagi tahu, Ray. ya, Saya cakap pada awak yang saya akan melindungi awak, tak begitu? terima kasih. Benda ni awak punya ke? Ya, Tentu ia sangat penting untuk awak. Biar betul. Awak tahu ni apa benda?
Entahlah. Saya memang tak tahu apa bendanya. Baiklah. Kalau begitu, mari kita semua balik ke Pendragon. Sekarang, kita mesti buat dia terbang. Nanti saya tunjukkan keajaiban. Ray, awak kena bantu saya terbangkannya. Ya. Ray. Awak cedera? Macam ni nampak saya cedera ke? Awak tahu tak? Sebagai seorang angkasawan, setiap parut adalah pingat. Kan? Jadi, parut di jari saya ni rupanya adalah satu pingat lah ya. Oh. Boleh tak kita bertolak sekarang? Ha? Boleh. Ya ke? Tak guna. Sora ni kagayaku幾千の星巡り合えてる奇跡あのきらめきが生まれた頃から知っていた気がするよ喜び伝え合える悲しみを分け合える疑うことのない絆溢れ出すこの想いは愛の印降り注ぐよ君の中に透き通るその瞳に夢を映そうどんな時も手をつないで永遠にFal pertarungan Mega Raksasa. Raksasa hari ini ialah Raksasa Yuba bertanduk Vakashim. Senjata dia adalah peluru berpandu yang dilancarkan dari kepalanya. Pendragon tu memang hebat. Dia boleh melalui dimensi yang berbeza. Ia sangat luar biasa, betul tak? Awak ni fikir terlalu banyak. Ya, kalau tak luka saya bertambah sakit. Luka sikit pun sibuk ke? Ada. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi.